Kan? Sebenarnya untuk berjaya tu bukanlah satu perkara yang mudah. Kalau kita tengok kalau kita katalah kejayaan itu macam naik tangga. Nak naik tangga pun susah juga kan. Nak kau sakit lutut tak. Nak sampai ke atas itu susah juga. Tapi walau macam mana pun kita tetap kena melangkah satu persatu anak tangga itu untuk kita sampai ke atas. Sebenarnya tak ada jalan pun daripada bawah ni untuk kita terus jam ke puncak tangga tu. Okey, kita tetap kena melangkah. Cuma untuk kita nak gerakkan langkah yang pertama itulah yang menjadi penentu kepada kejayaan kita. Okey. Alright. So, kita dah sesi 1. So, hari ni sebenarnya kita ada 2 sesi sahaja. Okey, dan kita bagi masa panjang kepada penceramah perkongsian speaker utama kita. Okey, sebenarnya kan speaker utama kita ni kalau dia bercakap pasal Chuang Ho, kau dengar dia bercakap pasal Chuang Ho kan, dari pagi sampai ke malam pun dia boleh bercakap. Dia pejam mata, dia tidur, dia buka mata Chuang Ho. Kan? So itulah kita kata bila Chuang Ho tu dah ada dalam darah. Okey. Walau macam mana pun kalau dia mengigau pun mesti Chuang Ho. Kalau orang ni lah. So kita kalau kita nak berjaya, kita pun kena macam tu. Kan? Jadi sebenarnya kalau kita rasa nak give up, rasa ya Allah malasnya nak buat, tak bestnya, malasnya semua kan. Dengar balik perkongsian beliau. Berkali-kali pun tak apa. InsyaAllah. Yang rasa tak semangat tu, yang bateri dah nak habis, dah tinggal 1 bar tu, boleh penuh balik. Okey? Dan hari ini beliau akan berkongsi dengan kita dengan cara secara lebih mendalam tentang topik yang sangat penting ya. Dan saya minta semua orang bagi tumpuan kepada topik ni. Topik ni sangat penting, iaitu isu keradangan, yang mana isu ini sering menjadi akar kepada pelbagai masalah kronik. Kan? Emas takkan pudar sinarnya, ilmu dikongsi penuh bermakna. Dengarlah bicara insan berjaya, panduan sihat sepanjang masa. Dengan segala hormatnya, saya persilakan Go Diamond kita untuk berkongsi ilmu dan pengalaman beliau. Persilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, walaupun ada mendengar isu-isu yang mungkin jalan jam, tapi Alhamdulillah, so saya tengok penuh dewan hari ini. So, tahniah kepada yang dapat hadir. Sebab seperti mana MC kata tadi, sebenarnya yang terpilih je untuk dapat hadir hari ini. Kan? Jadi sentiasalah letak diri kita sebagai yang terpilih tu. Okey, so bagi yang tak kenal, saya Haslina binti Rosdi. So berkecimpung di sini ini tahun yang ke-31. So sebab tu saya rasa sangat-sangat terpanggil untuk berkongsi penyelesaian yang ada di sini. Jadi saya harap apa yang saya nak share hari ini boleh bantu rakan-rakan untuk faham dan untuk terus bersama kami menguruskan kesihatan dengan cara yang lebih baik. Okey, so tajuk saya fahami proses keradangan dan cara rawat yang selamat. Sebab bila kita sebut radang, maksudnya semua penyakit bermula dengan radang. So kalau kita boleh rawat radang tu, so maksudnya penyakit apa pun boleh rawat. Okay, so jadi ini kalau kita tengok kat sini, inilah sel radang, inilah sel yang biasa. So yang radang tu nampak menakutkan kan. So bayangkan dia banyak dalam badan kita. So sebab itulah jadi penyakit kronik. So jadi saya nak share juga kanser pun sebenarnya datang daripada radang. So mari kita tengok. Okey. So bila kita bercakap di Chuang Ho, so inilah buku rujukan kita. So kalau kita tak pandai baca pun tak apa, datang berkali-kali dengan meeting, mesti kita bincang semua ni. Kan? So kalau you all cari Zoom meeting saya rasa setiap topik ni pun dah ada kita
bincang. So boleh belajar kalau nak. Okey, so kenapa kita perlu pilih Lindsay atau Ganoderma? Kita tak pilih yang lain. Banyak di luar sana, tapi kenapa kita pilih Lindsay? So kita tengok. So ini adalah buku yang usianya lebih 2000 tahun. So ini adalah buku herba. Yang ini bentuk asal dia, tapi dalam internet dah ada pun yang dalam bahasa Inggeris. So kita boleh baca kalau kita cari dalam type je Senong Herbal Council. So mesti akan keluar. So dekat sini dia tulis. So dalam salah satu page dekat sini dia kata so herba ni terbagi kepada 3 main group. Superior, average and fair. So herba yang tak toksik langsung, tak ada kesan toksik langsung kepada badan manusia, so yang diratekan dalam superior. Jadi maksudnya herba ni ada 3 kumpulan. Semua herba dalam dunia ni ada 3 kumpulan. So yang tak toksik kepada badan kita langsung, yang berada dalam kumpulan superior. Okay. So jadi kita kata Ganoderma was rated among the top in this category. So Lindsay ataupun Ganoderma ni yang diratekan dalam kategori ni. Jadi kenapa kita nak pilih kategori lain? So dalam kategori superior pun Lindsay atau Ganoderma ni yang among the top. Sebab itulah saya betul-betul belajar apa itu Lindsay. So kita boleh baca buku Lindsay saja. Lindsay yang orang lain tulis, bukan Chong tulis. So sebab kita nak study kan Lindsay tu apa. So kita baca buku-buku yang macam tu untuk kita nampak apa tu Lindsay. Jadi senang je kalau kita nak jawab dengan orang lain kat luar sana, dia makan apa-apa pun. So kita kata, so kita pilih Lindsay sebab Lindsay dalam kumpulan superior yang tak toksik langsung kepada badan manusia. Jadi kalau kita pilih kumpulan yang kedua dan ketiga, terlebih makan jadi racun. Sebagai contoh, paling simple, saya selalu ambil kalau demam denggi. Demam denggi selalu orang kata makan air daun betik. Kan? So kalau terlebih, memang air daun betik tu yang jadi racun. Sebab dia punya proses kimia dia tu. Sebab tu kita kena pilih herba yang dalam kumpulan superior. Dan Lindsay adalah yang paling top dalam kumpulan superior. So studylah Lindsay. Yang lain tak boleh kalahkan dah. So itu sebab kenapa kita pilih Lindsay. So ini Lindsay yang dikeluarkan oleh syarikat kita. So bermula daripada yang nombor 1 ni daripada 1987, Jahe Lindsay, YK1 Lindsay. So ini kita berhentikan dia punya pengeluaran. So kami masih minta ia dikeluarkan. So harap-harap kita dapat. Okay, so ini Lindsay yang targeted Lindsay. So kita nak makan yang mana? Sebenarnya semua kita boleh makan. Cuma duit saja izin atau tak. Sebab semua kita perlu, sebab dia ada targeted tertentu. Kan kita kena makan semua sepatutnya. Itulah menyebabkan kita kena berusaha untuk dapat makan semuanya. Okey, so yang paling ni RM5,420 untuk kanser. So ada tak di sini yang ada kes-kes kanser yang berjaya dengan makan Lindsay ini? So ada kan? So banyak sangat kes kanser yang di luar sana yang kita kena tolong. Tambah-tambah lepas vaksin kan, lepas injection, banyak sangat yang relapse. Saya dalam WhatsApp saya tu boleh katakan selalu je dapat macam satu poster. So kawan ni meninggal sebab kanser, satu kawan ni meninggal sebab kanser kan. So jadi kita kena bagi tahu macam mana kanser tu jadi tu. Macam mana kita nak protect dia dan macam mana kita nak protect diri kita. Kita ikhtiarlah, selebihnya Allah punya kuasa kan. So kita hanya bercerita macam tu. Okay, so macam mana kanser tu jadi? So kajian ini dapat Nobel Prize pun pada tahun 1931. Lama dah. Tapi bidang alopati masih memilih jalan yang bercanggah dengan kajian ini. So kita yang bukan dalam bidang alopati, kita highlight lah penemuan ni. So ini bukan calon-calon pertemuan. So kalau kita tengok kat sini kan, dia kata, so doktor ni, dia kata dia discover root cause for cancer pada 1923. Tapi dia dapat Nobel Prize ni pada 1931. So dia investigate metabolisme of tumor
and the respiration of cell, terutamanya sel kanser. Maksudnya dia kaji tentang metabolisme human dan pernafasan sel-sel, dan dia lebih fokus kepada secara khususnya kepada sel kanser, kan? So jadi kalau kita tengok kat sini dia kata, so kanser ni tisu yang acidic. All cancerous tissue are acidic. So yang mana kalau yang sihat tisu dia adalah alkaline. So jadi maksudnya sel kanser ni acidic. Acidic tu macam mana? Tu dia kata, so kalau kat sini pula dia kata all form of cancer have a two basic condition. So yang dia kata kat sini acidosis dengan hypoxia, ni lacks of oxygen, oksigen kurang. Jadi kalau acidic maksudnya oksigen kurang, kan? So jadi sel kanser ni dia tisu yang acidic. So kalau lah kata kita boleh jangan jadikan dia acidic. So maksudnya kita boleh jagalah daripada sel kanser itu terus merebak dalam badan kita. So kat sini pula dia kata kalau lah sel kanser sel itu kurang 35% oksigen, satu sel kita ni, kita penat, kita bekerja, kita guna badan kita ni, kita letih, mengantuk. So kita tak sempat badan kita dengan apa-apa pun. So jadi maksudnya oksigen kurang. Kalau lah satu-satu sel itu oksigen dia kurang 35%, dibiarkan selama 48 jam 2 hari. Sel yang kurang oksigen 35% tu akan jadi kanser. Jadi kita semua ada peluang. Ada. Satu-satu sel tu dia kurang oksigen 35%, dibiarkan sampai 48 jam tanpa dibantu, jadi kanser. Sebab tu kalau saya letih, memang 10 biji lenzi, 20 biji lenzi, kadang-kadang YKI campur YKB, bancur, tak ada kita tak ada salah lenzi kita, kan? So bancur, rasa tak sedap badan, bancur je makan. Sebab kita guna badan tau, guna badan bekerja hari-hari. Tambah saya buat 2 kerja, kan? Saya masih lagi bekerja di Listi Melaya sebagai pensyarah, dan saya masih handle network yang sangat besar. Jadi saya menggunakan sepenuhnya masa yang ada. Jadi mesti saya kena support diri. Kita semua kena bantu diri kita ni supaya tak kurang oksigen. Barulah kita boleh elak daripada berlakunya sel kanser itu. 35% kekurangan oksigen dibiarkan 48 jam jadi kanser. Jadi setiap kali ingat, kalau letih jangan biar badan letih, memang kita kurang oksigen. Sepatutnya kita sentiasa bertenaga sampai nak tidur pun masih ada tenaga. Macam tu, ya. Okey, lepas tu dia kata kanser pula tak boleh survive, tak boleh hidup kalau ada oksigen. Naturally, sel kanser mati kalau badan kita cukup oksigen. So ini kajian yang mendapat Nobel Prize tau. Bukan senang nak dapat Nobel Prize. Saya di Listi Melaya tidak ada satu pun paper saya dapat, walaupun tier 1 paper saya. Jadi ia bukan satu perkara yang mudah. Dan bukan saya saja, kawan-kawan seangkatan dengan saya pun tak ada saya dengar. Kalau lah 50 staff tu maybe seorang lah kot. Itu pun lepas 10 tahun, 20 tahun baru dapat. Jadi ini adalah satu kajian yang sangat-sangat betul dan dihasilkan pada tahun 1931. Sudah lama. Jadi kalau orang cuba merawat kanser dengan memenuhi situasi ini, sebenarnya ia lebih selamat dan lebih sihat. Jadi kita lah kena mulakan. Okey, so kita tahu kita sakit. So ini yang selalu tim saya nyanyikan. So sakit itu toksik banyak, nutrisi kurang. Setuju tak? Toksik banyak, jadi acidic lah, kan? So nak sihat, buang je lah toksik tu. Jadi bila toksik kita buang, tak adalah acidic, oksigen akan cukup. Jadi itu sahaja cara yang sangat mudah. Jadi nak rawat sel kanser sebelum dia jadi teruk sangat mudah, kan? Jadi sekarang ni semua kita ada. Jadi kita rawatlah dengan cara pastikan toksik ini dikeluarkan hari-hari. Jangan biar dia berada dalam badan kita. So perlu oksigen untuk musnahkan sel kanser ataupun bara.
So badan tak boleh acidic. Sebab tadi kita kan kena buang toksik. Maksudnya kena buang air besar, air kecil, angin hari-hari. Tak boleh miss. Satu hari tu kita yang kena disiplinkan diri kita. Kita yang tahu kita berak ke, kencing ke, kentut ke. Jadi kitalah doktor kepada diri kita. Jadi kita kena alert saja. Kena berak tak lagi hari ni. Kadang-kadang tak perasan pun. Jadi kita tak alert, calon penyakit kronik. Betul tak? Okey. So jadi gastro usus kena tip-top. So gastro usus saya, kalau tim saya, ini satu topik gastro usus yang saya bincang. Saya kata guna je lah ni untuk pergi bercerita tentang gastro usus, betapa pentingnya ia, apa benda yang diperlukan. So gastro usus tu satu benda yang kita kena kalau kita tak bercerita dengan orang pun, kita kena master tu, sebab kita nak jaga diri kita, nak jaga keluarga kita, nak jaga anak-anak kita, anak cucu kita kan. Kalau kita tak nak cerita dengan orang pun, jadi apa salahnya kita belajar tentang gastro usus. Jadi gastro usus ni kena tip-top, tak boleh sembelit. Terhenti. Tak boleh gastrik, tak boleh migraine, tak boleh GERD, tak boleh ulcer usus, tak boleh apa lagi, buasir. Apa semua yang berkaitan dengan sistem gastro usus tu kena urus dengan betul. Jadi nak sihat dekat semua orang di luar sana, kena urus sistem gastro usus tu dengan betul. Sebab tu Ina kata tadi, Dr. Mary ni perlu tak kalau orang tanya, jangan jawablah, jangan tanyalah soalan tu. Tak faham ke? Maksudnya gitu. Sebab ini adalah satu benda yang sangat-sangat penting untuk kita jaga. Kena tip-top. Okey? So, bila gastro usus kita bagus, liver kita boleh berfungsi dengan baik. So, bila liver boleh berfungsi dengan baik, sistem pertahanan kita akan jadi bagus. Sistem pertahanan juga boleh buat kerja. Salah eja lagi. Ni nak buat cepat. Kerja dengan baik kan. So jadi dia semua sel yang tak normal pasti tak boleh hidup. Senang saja kita nak urus. So kita tengok. So itu kalau kita tengok sel darah tadi kan, sel yang radang tadi. Kalau lah kata kita tak buang toksik ni semua, berlakulah sel ni. Toksik banyaklah dalam badan kita. Jadi kita kena urus ni dengan betul. Jadi dari sekarang kita mula faham, jadi mula jaga anak-anak cucu kita tu. Supaya mereka tidak mentoksikkan diri mereka. Okey, so kita tengok kat sini. Kanser terjadi salah satu sebab sistem pertahanan lemah. So sistem pertahanan ni 6 gambar rajah fizikal tubuh badan kita ni. So sistem pertahanan ni kalau kita tengok dia tunjuk dekat organ liver. Kan? So jadi kanser jadi sebab sistem pertahanan tu lemah. Sistem pertahanan ni jadi lemah. So sistem pertahanan ni berkait dengan hati dan gastro usus. Biasanya dulu-dulu, kalau sekarang ni you rasa you dah pergi toilet dengan bagusnya, buang air besar dan betulnya. Tapi dulu-dulu ada tak masalah sembelit? Kan? So jadi atau apa-apa problem gastro usus seperti gastrik, migraine, buasir dan lain-lain. Dulu-dulu ada tak? Kalau dulu-dulu ada, tetap kena urus liver you sekarang. Sebab liver tu dah jadi radang, dah jadi keras, dah jadi. Kalau sekarang kita urus liver tu, jadi liver tu adalah salah satu organ yang menapis darah kita. Jadi kalau kita tak urus dengan baik sekarang, jadi darah kita takkan bagus lah. Jadi masalah takkan selesai. Sebab itulah kita kena betul-betul uruskan liver kalau kita ada masalah ni. Jadi imun sistem, kalau liver kita dah tepu dengan toksik, imun sistem kita mesti drop. So satu lagi penyebab kanser akan agresif. So jadi dua perkara ni kita kena jaga. Sebenarnya you tengok, sebenarnya satu perkara je. Kalau you jaga gastro usus dengan bagus, liver you bagus, imun sistem you bagus, you tak acidic lah. Tahu tak? Jadi sebenarnya sama je. Jadi kalau lah kata you tak jaga gastro usus you, badan acidic, liver problem, semua problem. Kan? Okay? So jadi punca penyakit kronik kalau kita tak jaga sistem. So yang ni akan jam. So kita kena jaga sistem tu. Okey, so jadi bila toksik banyak baru jadi radang ni. So liver jadi, bila sistem pertahanan jadi lemah, sebenarnya sel kita ni jadi radang. Punca dia jadi radang sebab toksik tadi. Jadi kena urus radang juga enaknya kan? Urus radang.
Okey, so ini radang. Kalau kita tengok radang dekat salur darah kan, you tengok. So makan ubat cairkan darah boleh settle ke? Tak boleh. Jadi macam mana doktor scan kan? Oh sempit. Oh banyak timbunan di dinding saudara. Bagi ubat cairkan darah. Tak settle lah. Sebab dia radang. Sel tu sendiri yang membengkak. Bukannya toksik yang melekat di dinding tu ataupun kita kata trombos dalam saudara. Jadi takkan boleh urus punya dengan ubat cairkan darah. Jadi kena urus radang. Macam mana nak urus radang? Kalau kat hospital dia bagi anti radang. Kan toksik juga. Okay, jadi bila salur darah radang, macam-macam penyakitlah timbul sebab salur darah ni ada di semua organ you. Betul tak? Semua organ you, tak terkecuali satu pun. Jadi semua organ you jadi bermasalah sebab radang di salur darah tadi. Timbullah semua penyakit, jantung lah, pankreas lah, buah pinggang lah, joint lah, usus lah, semua jadi. Jadi nak baik pulih kanser ke, buah pinggang ke, jantung ke, apa bala pun, ni kena urus radang. Itu satu benda yang kita kena halatkan. Saya baru-baru ni salah seorang rakan tadarus saya masuk hospital. Bila saya dapat tahu, saya tulis dia. Dia kata saya tahu dia ada thyroid, so dia dah sampai nak jadi anxiety, sebab tu masuk hospital. Pagi-pagi dia dengar je baca Quran sama-sama, tak tahu pula ada anxiety kan. So saya pun kata dengan dia, kata Ros, so kalau percayalah dengan Kak Ina. So dia memang menggunakan lactobacillus dan kopi pun nak on and off lah, sebab dia tak berapa percaya rawatan yang selain doktor, macam tu. So jadi bila saya tahu dia masuk hospital, saya tanyalah dia sebenarnya harus masuk hospital kenapa. So doktor kata jangkitan dekat thyroid dia bengkak. Jadi radang kan. Radang itu disebabkan oleh jangkitan tadi ataupun radang itu disebabkan oleh toksik. Jadi sebenarnya perkara yang kita kena urus adalah kuatkan imun sistem you. Kalau dia hospital dapat antibiotik, dia dapat antibiotik. Antibiotik pula masuk ke sini akan rosakkan sistem usus you. Kalau kecemasan, okey fine, ambillah antibiotik tu. Tapi orang yang makan antibiotik memang kena tambah probiotik sebanyak yang boleh. Kerana nak pulih balik sistem tu. Sebab bila masuk saja antibiotik, probiotik pun mesti gol. Mesti mati bersama-sama bakteria yang tak baik tadi. Jadi kita kena tambah secepat yang mungkin. Saya cerita panjang lebar dekat WhatsApp tu. Enaknya saya akan kata, so Kak Ina share apa yang Kak Ina faham, semoga ia bermanfaat. Full stop. Itu saja daya kita kan. So kalau dia rasa dia baca tu terbuka, berdoalah sama sebab dia kawan-kawan kita. Semoga Allah bukakan pintu hatinya sebab cara rawatan sana tak betul pun. Kalau makan antibiotik, okey betul, boleh baik. Tapi radang tu nanti jadi lagi. Doktor kata apa? Buang thyroid. Bengkak tu, buang. Selesai saat itu. Kan? Jangka panjang, macam mana? Ada fungsinya dia diadakan. Sebab itulah jangkitan tadi pun sebab radang. Jadi kita kena urus radang. So bagaimana nak urus dia kan? So kita tengok. So yang tadi saya kata tadi macam mana saya akan guna gambar ni. Kalau semua siapa yang datang kelas saya, inilah gambar yang saya akan. Saya kata simple saja nak cakap jam sini rosak tu sini. Jam sini rosak. Itu saja point yang saya nak cakap. You boleh carilah gambar-gambar lain pun. Banyak salur darah yang pergi dekat liver. Kalau sini tepu, so lama-lama sembelit, migraine gastrik, penapis nombor 1 ni mesti rosak. Mesti dia rosak. So jadi salah satu sebab hati rosak ni, maka dia pun bergeraklah daripada healthy jadi fatty, jadi fibrosis dan jadi seterusnya. So habislah satu tubuh badan you sebab dia penapis nombor 1 kita. Okey, so jadi bila yang ni rosak, dapatlah semua penyakit yang warna kuning tu. Okey, so jadi nak baik kena reverse lah. Macam mana nak reverse? Yang ni datang kena soft tu. Yang ni kena soft tu. Okey. So kena tahu keperluan dia. Keperluan dia yang pertama kena cukup air. Kena minum air dengan cukup. 3 liter lah kita kata. 2.5 ke 3 liter. Mesti cuba cukupkan. Kena cukup enzim. Itu keperluan fitrah tubuh
tubuh badan kita secara naturally. Contohnya macam you ada kereta nak jalan mesti masuk minyak petrol kan. Kalau you masuk diesel habis. Macam tu badan kita. You yang kena masukkan. You kena masukkan yang betul. Barulah sistem tu jadi betul. Jadi kena masukkan air yang cukup, enzim yang cukup. Enzim ni datang dari sumber buah. Okey, enzim dari berapa banyak nak bagi cukup? So tengok tak ni, 20 ke 30 biji apple. Maksudnya bukan you kena makan buah apple. Kalau you potong 20 ke 30 biji apple tu, you akan dapat satu mangkuk lah buah tu. Sebesar mangkuk tambah nasi kot. Jadi you campurlah apa-apa buah sebanyak tu untuk portion satu orang. Dan kena adakan kalau kita nak sihat. Kalau kita tak mampu, adakanlah. Maka kita kena guna Shang Hu punya yang lebih simple dan lebih mudah. Okey, so serat adalah sayur. Berapa banyak sayur nak makan? Satu hari sekali makan, genggam sawi tu masak seorang punya portion. Maksudnya satu mangkuk. So kalau tak boleh nak adakan dan tak suka nak makan sayur banyak-banyak, kena guna Shang Hu punya produk. Okey, so yang seterusnya bakteria baik ataupun probiotik. So yang ni memang saya pun tak tahu nak cari gambar apa. Kan? So kalau ada di luar sana seperti tapai ke, tapi tapai kalau you makan berlebih macam tapai ubi, tapai pulut, tak boleh juga. Apa tempe biasanya makan mentah ke? Goreng kan? Mati juga probiotik tu kan. Jadi apa? Kimchi tak suka pula. Anak kita pun tak suka. Jadi susah lah. Tempoyak pun tak nak makan hari-hari. Kan? Lepas tu tempoyak lama-lama tak bagus juga. Jadi sebenarnya susah sebenarnya nak dapat di luar sana. So jadi kita dah ada yang sangat bagus untuk cukupkan keperluan tu. So mesti cukupkan ni. Tambah pula dengan protein. Lagi tip-top. Protein tu tambah pula dengan White King. Lagi dahsyat dijaga sistem ni. Maksudnya ada White King, ada soya, ada tiga perkara tu. So kalau pakai White King tak nak pakai air teh lah. Pakai air biasa. Kalau tak pakai White King, dia boleh guna air teh untuk shake tu. Okey, so ini keperluan nombor satu yang kena sediakan. Untuk pastikan sel kanser tu tak jadi atau penyakit apa pun radang tak jadi dalam badan kita kan. So ini perkara nombor satu yang kita kena urus. Jadi penyakit apa pun sama. Tajuk saya rawat kanser. Rawat kanser ke rawat jantung ke, ini kena settle. Okey, kena faham setiap satu. Tadi Irna dah cover ini dengan ini. 3 kot dia cover tadi kan. So sebenarnya, so you kena faham macam tu setiap satu. Okey, so sebab kalau ini bagus, sini tak tinggal langsung najis, hati takkan rosak. Macam mana nak tahu najis tak tinggal? So bila you pergi toilet, you tak payah duduk meneral lama-lama. Kalau you tunggu di jalan keluar, tak habis satu saat lagi. Tapi kalau you masuk toilet tu, you rasa nak terberak tu, you pergi, duduk sekejap, keluar cut 2 kali, settle. Yes, timbul, besar, insyaAllah lah, kosong lagi. Lepas tu bilas pula makan lactoberi setengah kotak pula kan. Sebab keluar semua air hitam. Power punya kan. So jadi kita kena cukupkan keperluan ni. Okay. So jadi semua ni kita shape macam ni. So yang ni 2, yang ni 1, yang ni 1. Sekali makan. Nak tambah linzi boleh tambah linzi wakil air dalam dia. Kalau tak linzi wakil tu pasal asin. So tambah. So ini shape jadi macam ni. So itulah paling minimum. Kalau mampu lagi, buatlah 2-3 kali. Tengah hari sekali, petang sekali. Lagi bagus. So ini adalah keperluan untuk sistem gastrik usus. Itu kena rawat dulu. Okey, so jadi yang nak ganti, data. Kenapa kita nak? Okey, so ini ni buah ganti kita punya pollen. So fiber ganti kita punya fiber ini ganti kita punya sayur. So jadi kita boleh cukuplah keperluan tu. Kalau kita rasa tak ada bajet nak beli ni, cukupkan buah tu. Tak ada bajet nak beli ni, cukupkan sayur. Tanamlah, jimat sikit kan. So boleh jimat lah RM90.
Yang ni pun boleh jugalah kalau rajin tanam. Buah betik, buah nanas boleh tanam kan. So potong betik dengan nanas satu mangkuk okey lah juga. Jadi pastikan ada supply yang cukup untuk satu keluarga. So jadi tak payahlah beli kita punya pollen. Okey, so kalau kita betul-betul cukupkan, yang pertamanya kita mesti cukupkan keperluan tadi, kita boleh dapat najis yang nombor 4. Kalau dapat yang nombor 4 tu, maksudnya baguslah. Dan susah tak dapat? Susah. Hari ni pergi kenduri kan, makan kari daging lah, daging kambing lah, esok mesti tak cantik. Jadi kena flush balik. Kadang-kadang tu kan. So kadang-kadang makan sikit je 2-3 hari masalah dia. So jadi kita sentiasa kena makan untuk jadikan najis kita tu nombor 4. Suka tak suka, itulah yang terbaik. Okey. Okay, yang kedua, kena pilihlah linzi mana untuk rawat at least organ hati. Jadi 2 perkara tu je kita kena buat. Kanser pun macam tu, jantung pun macam tu, pankreas pun macam tu. Cuma kita ada targeted linzi. Jadi kalau kita nak lagi tepat penyelesaian tu, kita gunalah targeted linzi. Contohnya macam asma tadi, so Ina cerita YKI. Ya, YKI tu satu-satunya linzi target untuk paru-paru. Jadi kalau kita dah tahu kita ada masalah paru-paru, makanlah YKI. Jadi kalau kita ada masalah kanser, makanlah yang 5,420 tu. Tak adalah boleh tak nak makan yang 860 je? Jawapannya tak boleh lah. Kan? Sebab kita dah ada masalah kanser yang dah pergi ke mana-mana dalam badan kita tu, kena makan yang 5,420. Saya pun tengah bagi satu kes kanser. So dia mesej saya baru semalam. Dia beli dah 2 kotak. Baru 2 kotak. So dia kanser dia relax. Dulu dah lalui dan sekarang dia relax. So dia pun dah tak nak lagi merawat cara hospital tu. So dia datang dengar. So saya pun cerita. So dia terus setuju beli YKC dengan apa yang seangkatan dengannya untuk mempercepatkan proses tu. So masuk kotak, saya kata dengan dia, kalau rasa bengkak ke, rasa besar ke, jangan takut. So sebab dia kena bodak kat situ, kena kacau, mestilah bengkak kan. Mestilah sebab yang keras macam batu tu nak dilembutkan, mesti dia kena expand dulu. So tapi sekarang baru kotak kedua, dia kata dia dah rasa sangat lembut. Walaupun dia kata jenis dia lebih jauh, dia sangat yakin. Walaupun healing crisis dia sangat hebat, tapi dia lalui kerana yang dia dah lalui dulu pun hebat, dia kata. Yang ni hebat tapi tak sehebat dulu. Nampak tak? Orang yang dah kena kanser, dah kena kemo, dia tahu teruknya macam mana. So yang ni walaupun makan 4 biji YKC, bangun pagi menanam pun dia lalui je. Sampai habis. Dia makan 4 dari start. Macam tu. So sampailah kotak ke-4. So hari Selasa ni sambung kotak ke-5, kotak ke-3, dan dia akan sambung lagi. So kata kalau mampu makanlah lama mana pun tak apa, sampai confirm tak ada. Kan? Confirm tak ada, kita kena check lah. Okay, jadi kalau kanser, kena makan yang kanser punya. Jadi 1, jaga sistem ni. 2, makan linzi untuk jaga liver dan radang. Kan? Mari kita tengok. Okay, so ini kajian tentang bagaimana berkesannya Ganoderma untuk liver. Tak kisah Ganoderma mana. So ini datangnya dari buku ni, bacalah buku ni. So ini ditulis oleh Diamond Yuli. So dia buat kajian ni. Saya tengok slide, okey ambil je lah, tak buat dah. Dah ada dah kan. Okay, so jadi ni lebih 30 kajian saintifik berkait dengan penggunaan Ganoderma telah dilakukan. 17 pakar, termasuk pakar perubatan, pakar toksik, pakar nutrisi, kemis dan sebagainya. 17 pakar. So rumusan daripada kajian, Ganoderma dapat mengurangkan kecederaan dan radang. Apa lagi kita nak? Itu punca nombor 1 kita. Kita ada dalam tangan kita. Apa lagi kita nak? Makan saja. Tak ada duit, cari duit. Kan? So radang ni menakutkan, tengok ni. Tapi linzi kita memang telah dikaji dapat urus radang pada hati, sekaligus mempercepatkan proses regenerate, maknanya regenerate sel ni.
Okey, so kat sini profesor ni kata walaupun hati sudah berada pada tahap fibrosis, ganoderma masih menunjukkan protective effect, iaitu memperbaiki tisu hati di seluruh bahagian yang fibrosis. Walaupun dah mengeras, dia boleh repair jadi baik. Paru-paru boleh repair jadi baik. Jadi, apa lagi kita nak buat solutionnya? Kan? Makan linzi lah. Okey, so kat sini dia kata, dia kalau untuk liver, dalam bidang alopati, inilah ubat yang terbaik yang ada. So dalam buku ni ada tulis, kalau dibandingkan yang guna selimarin ni, walaupun selimarin tu menunjuk kesan positif, tapi yang hadir bersama kesan sampingan. So kita makan linzi tak ada kesan sampingan. Tidak kepada linzi atau ganoderma, walaupun dos tinggi akan memberi kesan yang lebih positif, yang lebih baik. Jadi tidak ada istilah overdose. So sebab dalam linzi ni ada kandungan tritipin dan polisaccharide. So ini adalah pensijilan yang kita dapat. Okay, so liver yang dah fibrosis boleh jadi macam tu. So makan saja linzi. You tak tahu fibrosis tu level mana. Kan kita ada hati ni, kita tak tahu hati kita ni situasi ni fibrosis ke apa ke, fatty liver ke, kita pun tak tahu. Tapi indikator yang paling kita boleh ukur lah, kalau you dah ada kolesterol, maksudnya you dah ada fatty liver. So jadi kalau you makan ubat kolesterol, you bergerak ke fibrosis. So you kena makan linzi untuk reverse. Jadi kalau ada kolesterol, bukan makan ubat kolesterol, rawat hati kita. Okay, so bukti yang linzi ni boleh rawat hati. Okay, so ini tengok banyak kajian dia tentang bagaimana linzi kita boleh rawat organ hati. So jadi hati kita dalam stage mana pun dia boleh reverse, fibrosis ke, fatty ke, cirrhosis ke, cancer ke, dia boleh reverse sampai jadi healthy. So step dia macam tu lah, dari healthy pergi fatty, pergi fibrosis, cirrhosis dan cancer. Dan satu step ni bukannya sehari, 2 hari, 10 hari, 10 tahun, 20 tahun. Baru berubah dari satu stages tu. Okey, so ini lagi bukti yang linzi boleh urus radang. So ini fatty ni maksudnya dah radang lah ni, dah ada keras-keras ni. So yang ni dia bagi YKK. Kalau dalam buku hijau tu bagi YK1. Okey, dalam buku hijau tu bagi YK1. So ini yang bagi YKK. Cuba tengok. Yang bagi YK1 tu tak berapa hampir sama kan? Kita kena makan lagi. Yang ni yang bagi YKK dengan YKK hampir sama dengan liver yang sihat. Jadi makan je YKK tu. Jangan sayang duit, kalau sayang hati, kan? So ini memang dah terbukti boleh untuk urus radang. Okey, ini juga tengok paru-paru kan? Dia juga boleh dengan bagi YKK. So dah boleh jadi macam sihat. Nampak? So ini bukti-bukti ni yang kita nak guna untuk cakap dengan kawan-kawan. Tapi kalau dia tak agree, tak apa. Kita tak rugi apa-apa pun. Ini adalah kajian ya. So ini tentang kidney. So ini yang pakai YKS. Cuba tengok daripada radang yang macam ni, dah hilang. Jadi dibuktikan secara saintifik. So dia punya ni pun daripada 1000 jadi 100. So kita dah ada linzi untuk urus radang, bermaksud kita boleh urus semua penyakit. Radang di salur darah, semua organ mungkin ada. Jadi kita urus radang di mana saja dalam badan kita. Jadi boleh urus semua masalah kesihatan kita. So kita tengok radang tu duduk nombor 4. So macam mana jadi radang tu? So biasanya bermula dengan kita kurang tenaga. So badan kita didedahkan dengan toksik melampau. Kesan kerana terpaksa menguruskan badan supaya manusia itu dapat terus hidup setiap hari. Toksik melampau. So kita guna ni kurang tenaga. Istilah lain overuse you punya body. You punya masa muda kan. So lepas satu kerja buat satu kerja, lepas satu kerja buat satu kerja. So jadi maksudnya you guna terlebih. Itu macam saya lah 2 kerja kan. Sekarang saya keluar bagi talk pasal linzi sana sini. Malam saya write paper student sampai pukul 2 ke. Tu overuse lah tu. Tapi sekarang tak ada lah. Pukul 10 je semesti tidur. Pukul setengah situ bangun pukul 3. Itu lebih baik. Lebih segar dan lebih bagus. So kena tidur awal. Okay, so jadi so yang kedua
Bila kita dah terlalu guna badan, overuse badan kita, tak bagi time untuk dia rest pada waktu tak kena. Contohnya macam ni, kalau cycle body kita, so liver kita buat detox, liver kita buat pemulihan atau buat repair pada pukul 11 sampai pukul 2 atau 3 pagi. Itu waktu dia kena buat kerja. Jadi waktu tu kita kena deep sleep. Kita tak boleh bekerja. So kalau kita tak tidur masa tu dengan nyenyaknya, liver tak buat kerja. Mana dia nak buat detoxnya? Mana dia nak buat repairnya? Jadi mana nasihatnya kan? You pula tidur selepas tu pula. Tidur pukul apa? Dah siap kerja, kedua tidur. Time liver kerja dah habis. Time bila liver habis kerja, siapa punya kerja pula? Usus pula. Pukul 2 tu bangun, you dah tidur nyenyak, pukul 3 bangun kan? So nak start buat kerja, buatlah kopi sekejap. Setengah jam lepas tu mesti rasa gurau-gurau. Pergilah flash. Sedapnya. Pukul 6 dah subuh tu semua dah keluar. Tak ada lagi nak terkentut, nak tak apa. Ready untuk solat dengan best sangat. Tapi you tidur. Mengazan baru bangun. Lepas tu tak sempat nak pergi toilet, pergi solat. Dah nak terkentut. Menahan pula. Tak buang-buang kan? Macam tu. Lepas tu dah habis menahan, tak jadi pula. Simpan. Itulah kan. So jadilah toksik yang sangat banyak dalam badan kita. Lepas tu, ni badan mula bagi rasa. Bila dah toksik banyak, badan akan bagi sign lah. Sesama. Bila sesama, ambil ubat sesama, tahan pula. Lepas tu batuk, ambil ubat batuk, tahan pula. Kan? Jadi macam mana toksik nak keluar? Dan teruslah jadi nombor 4. Keradangan. Badan mula melancarkan proses memulihkan badan. So dia mula keluarkan panas, lebam, bengkak, sakit. Sebab bila dia dah tepu, dia mula bengkak. Bengkak tu sebab dia nak buang panas. Sebab selepas bengkak, ulcer dia pecah kan. Dia buang panas. Kan? Tapi saya nak cerita sampai sini je lah. So radang. So kalau ada dah panas-panas kat mana-mana tu, hilang fungsi. Contoh macam kawan saya tadi, radang dekat thyroid kan. Hilang fungsi, hormon jadi kacau bila, jadi anxiety, masuk hospital. Tangan sakit, radang, tak boleh nak pegang apa kan. Macam tu. So jadi sebab itulah hilang fungsi. Jadi sebab itulah kalau kita tengok radang, ni sakit belakang, sakit kepala, ni semuanya radang lah. Sakit belakang, duduk tak kena kan? Sakit belakang. Semalam saya pergi ziarah. Bukan saya nak pergi. Dia call. So datang anak dia macam nak turun katil je, bunyi meletup kepala lutut, langsung tak boleh nak straight. Lepas tu dia tahu Akilah anak saya fisio, dia pernah pun buat dekat anak dia. Call masa tu pukul 10. Boleh tak nak minta Akilah datang tengok kaki anak dia? So kami pun pergilah. So pergi tengok, memang Akilah tak berani lah juga. Pasal kan buat fisio nanti terkoyak betul kan. So kena tengok lah condition tu. Kalau tak ada koyak apa, so boleh buat fisio. Tapi dia rasa macam ligament yang koyak. Tengok kan, tak cukup kenyal. Sebab itulah nak turun katil je, salah pusing je, crack, koyak. Lepas tu tengok pula maknya Parkinson. Dulu tangan dia, sekarang dah habis semua satu badan. Bukan tak cerita, tapi reasonnya tak ada duit. Parkinson tu, IKK tu memang ubat dia lah. Tapi tak ada duit, apa kita boleh buat kan? Rasa hati ni, ya Allah, nak juga cerita ke anak dia. Mak dia kukul lah anak dia tu dah kena tu. Balik lagi mesej tanya khabar. Macam mana semalam pergi x-ray ke apa jadi. So cerita panjang lebar. Nak tak jumpa Kak Ina untuk solution dekat you. Semalam sebut, tapi mak dia tanya berapa. Whitaking 265, Lindsay 388. Tu yang Cikgu Lin guna masa dia jadi 500. Ya, bila kan nak pergi hospital kan, kalau kita ada duit jadi macam tu, Whitaking je. So settle masalah ya. Okey, so jadi radang tu macam ni. Kita kena urus ni. Dia duduk dekat nombor 4 ni. Okey, so ini siapa nak baca, siapa nak baca lah bagaimana radang tu terhasil. Maknanya you study radang. Ambil masa untuk study radang. Okey, so jadi tindak balas keradangan ni, kalau luar badan dia akan bagi bengkak, dia akan bagi rasa sakit. Itu kita boleh tahu. Kalau dalam badan, so kita tak ada tenaga. Sebab tu acidic tu tanda radang lah. Sebab dia dah guna tenaga kita. So sel kita dia dah guna. So jadi sel pun dah mutasi. So nak jadi kanser radang tadi. Kalau dalam badan.
Kalau luar badan dia bengkak. Jadi kalau kita pegang badan-badan kita panas kat mana-mana, bengkak kat mana-mana tu, radang lah tu. Jangan biar. So nanti sampai boleh jadi mutasi, jadi kanser. Okey, so ini proses radang tu dipulihkan. So biasanya kecederaan atau jangkitan. Kecederaannya macam-macam lah. You letih pun maybe sel you cedera. You makan benda bertoksik pun maybe sel you cedera. Cedera selnya macam-macam keadaan. Dan jangkitan. So dua perkara ni boleh jadi radang. So bila ada benda ni, secara automatik badan you akan keluarkan kimia pro keradangan. So jadi tengok ni dia keluar. Jadi bila berlaku benda ni, lebih sel imuniti berkumpul di kawasan tu. Maksudnya merasa sangat teruk. Healing yang sangat teruk. Jadi kita kena usaha melepasi masa tu. Jangan patah balik belakang. Patah balik belakang tak selesai. Jadi setiap kali kawan tak sanggup lalui, you please bersabar, lepasi this part. Berapa lama bergantung pada badan kita dan gizi yang kita makan. Tapi kita kena, waktu ini memang orang akan kata tak sesuai lah, makin bengkak lah, makin sakit lah, makin macam-macam, berkahak, berlendir, demam kuat dan sebagainya. Tapi kita kena bagi tahu, these are the naturally proses radang yang badan kita nak pulihkan. Kita kena lalui. So bila kita dah berjaya kat sini musnahkan segala benda-benda yang mengganggu tadi, so dia jadi tenang. So bila masuk cycle nombor 2 ni dah jadi sangat bagus. Ibarat macam ni, kita nak repair rumah, kita masuk dalam rumah tu kali pertama apa? Kita kena keluarkan semua sampah sarap. Memang kalau masuk rumah masa tu Masya Allah, tak ada tempat yang bersih kan, berabuk dan sebagainya. Tapi bila semua dah keluarkan, dah repair, mengecat, menghias, masa tu ni nampaklah makin bagus, makin indah. Macam itulah. Jadi setiap kali rasa teruk tu ingat, repair rumah kan, macam keluar masa nak proses baik pulih tu, dahsyat. Melepasi proses baik pulih tu, buanglah semua benda, nak mencantikkan dia lepas tu, mengecat dan interior tu, dah mudah, dah cantik, dah senang. So boleh duduk dah dalam rumah tu. Tapi kalau yang proses ni tak boleh. Jadi cakap macam lalui. Kata percaya, kita orang Islam, mati tu dah tentu masa dia. Teruk macam mana pun you, tak berapa macam mana pun tak mati. Jadi saya lepas ni nak pergi satu kes. Kes ni apa tau? Hari Khamis mak dia datang rumah saya, ambil satu kitchen pad, 3 liter beri. So ini kes downline saya, senior AM Siti Hasri. So masa tu saya pun berinteraksi dengan dia untuk siapa dan kenapa. Dia pun bercerita lah anak dia. Anak dia pelajar UIA, tapi dia tengah mohon untuk cuti 1 semester sebab anak dia tak sihat. Saya tanya tak sihat macam mana? Anak dia ni asyik tidur je, macam letih je, pucat je. Saya kata, kalau gaya dia cerita tu, dah nak jadi anxiety lah tu. Asyik duduk dalam bilik, tidur kan? So pun ceritalah satu kes yang saya handle dengan Nurul. Itu juga cerita perempuan umur 33 tahun. Ini duduk UIA, stres apa tak tahu, tapi nak tangguh pengajian sebab itulah ceritanya. Lepas tu tadi Lin telefon saya, Kak Ina tahu tak anak Hashimah, nama mak dia, malam tadi seorang-seorang pengsan dalam bilik air. Tak ada siapa pun tahu, family member semua. Maksudnya dia terbaring dalam bilik air tu, tak sampai time, tak mati. Saya nak cakap, dia terjaga sendiri pagi dalam bilik air tu. Dia bangun, bagi cakap dengan dia, dia pengsan semalam. Tak mati kan, tak sampai time. Yakinlah tu. Jadi macam mana pun healing, laluilah, berdoalah, isilah rohaniah untuk kita ada kekuatan tu. Nampak tak? Healing crisis tu memang adalah satu proses semula jadi yang kita kena lalu. Kita kena bantu badan kita. Sebab tu kita suruh tambah linzi, tambah linzi. Sebabnya nak bagi cepat. Saya selalu nak bagi cepat ni, nak bagi senang nampak, longkang ni nak bersihkan. Kalau you bubur segayung air je kan, bubur segayung air nanti keluar semua keradak busuk tu. Kalau you tak sanggup, you lari, longkang tu tak bersih. Tapi kalau you kata bubur satu baldi masih tak tahan lagi, bubur pili bomba tengok, sembuh tengok. Tak bau pun kan. YKK. Nak cerita YKK, saya ada satu downline, anak dia dapat healing. Dia ni anak dia semua yang dia rawat, semua healing kasih hebat-hebat. Sebab tu dia redha lah melalui, walaupun dimarahi, dan dia redha juga lalui. Tapi datanglah Nina ni nak buat macam mana ni, YKK. Saya kata tak ada cara lain YKK. Tapi tak apa, ambil YKK balik dulu. Lepas tu tak selesai lagi. Lama-lama, yelah boleh beli loose tak? Boleh? So nah 5 paket. Makan 1 paket saja,
Esoknya dia datang 80% gone. Tahu tak? Bagi. Lepas tu datang beli 4 paket, datang beli 3 paket. Last kali tak juga. Saya kata aku tak jangan beli. Mula-mula dia beli 4 paket, tukar belilah benda lain kan. Sebab banyak tu. Sekali dia ambil lagi, tunggulah. Dia tengok dah 16 paket. Kan. Sebenarnya nampak tak? So YKK kalau tak tahan sangat healing crisis tu, belanjalah sikit. Okay? So itu cara kita urus radang. Kat sini saja kita kena bertahan. Lepas tu kita okey, tenang. Okay, sebab kalau macam ni senang. Kalau macam ni yang kita kena betul-betul sebab radang. Yang ni makan ubat cairkan darah, settle, darah bagus. Tapi yang ni tak settle lah. So kena makan linzi juga. Jadi tak guna ubat cairkan darah tu. So sebab tu linzi kita memang boleh radang untuk urus radang. So jadi bila radang dah bagus, semua penyakit ni akan hilang. Okey? So jadi bila hati bagus, saudara bagus. Selalu tengok gambar ni kan? Bila saudara kita bagus, imun sistem kita mesti bagus. So imun sistem bagus, takkan radang lagi. Sebab semua sel yang tak betul, imun sistem kita kena buang. Mana nak sempat jadi radang? Kan? Semua sel yang tak betul, imun sistem kena buang. Jadi dia kena pulihkan imun sistem, kena pulihkan liver. Okey, so ni secara detailnya bagaimana linzi membaik pulih tubuh badan kita. Saya tengok dah 3.53, maka saya tak boleh nak bercerita dengan bagusnya slide ini kan. Tapi terapi inilah kerja dia. So buang segala trombos ni, lepas tu kenyalkan pembuluh darah, buang segala kolesterol. So bila semua ni dah buang, saudara dah kenyal, jadi darah boleh mengalir dengan lancarnya. Dan terapi juga bagus untuk nyah toxic liver. Sebab itulah liver kita boleh jadi elok balik. So boleh urus radang balik. So bila liver dah bagus, alahan mesti boleh diperbaiki. So untuk ini juga terapi juga boleh melaraskan daya imuniti. Sebab itulah radang boleh diurus kerana terapi punya kerja. Okay? And then so protein Z8 juga melaraskan daya imuniti. Dah dua benda melaraskan daya imuniti. So polisakkar dan makro-molekul kuatkan imun sistem. So yang ni yang terlalu kuat diturunkan, yang ni yang rendah dinaikkan. So bila imun sistem kita bagus, dia akan buang free radical ni. Sel yang rosak tu dia kena buang. Jadi tak sempat nak jadi radang pun. Tak sempat nak bercambah, nak membiak jadi bentuk tu pun. Sebab tu kita kena kuatkan imun sistem, kena kuatkan liver kita. So dan polisakkarat ni sebenarnya sejenis protein. So dia boleh pergiatkan pertumbuhan sel-sel hati. Sebab tu sel hati ni, sel apa pun boleh bertumbuh dengan baik setelah kita buang toksik dia. Jadi dia boleh perbaiki keadaan badan secara menyeluruh. Nukleosidal linzi pula mengawal pelekatan papan darah. So ini kalau yang darah cair, ini darah pekat kan. So kita darah rendah ke darah tinggi ke sama je, makan benda yang sama. So ini untuk urus radang tadi. Ini kita perlu imun sistem yang baik. Okey, so ini lagi terperinci. So buang toksik sampai celah-celah sel, buang sel mati, buang sel mutasi. Semua ni kerja imun sistem. Pulihkan, kukuhkan, sel yang lemah ni dipulihkan, sel yang sihat ni dikukuhkan. Ini setiap organ kita ada sel-sel ni. Jadi linzi kita zoom sampai ke sel. Jadi sama je konsep dia, organ apapun untuk dibaik, boleh. So secara keseluruhannya linzi adalah makanan kesihatan, berfungsi, functional food, bukan ubat, bukan suplemen. So apa yang dia toksik sampai ke level sel, buang toksik, sel-sel mati, baik pulih sel-sel lemah dan kukuhkan keadaan badan secara menyeluruh. So ini penterafan yang kita dah dapat. Linzi kita bagus untuk imun sistem dan boleh baik pulih liver. So liver bagus, saudara kita pun bagus. So kita pun ada pentrafannya. So ini tanyalah rakan-rakan yang membawa anda ke sini supaya anda faham pentrafan yang kita dapat. Okey, so nak uruskan liver, boleh pilih linzi yang mana, tapi yang dua ni memang sangat bagus kalau kita nak selesaikan at least fatty liver. Makanlah yang 860 ni. Nak power lagi, makanlah yang 2150. Okey. So ini memang kepakaran linzi kita urus liver. So jadi kita dah tak payah risau, tak payah bimbang. So liver bagus, semua bagus. Jadi makan linzi yang terbaik untuk badan kita, untuk reverse. Okey, so satu tubuh badan kita boleh baik kalau organ ini baik. Okey. Ini saya selalu guna. So manusia cipta Allah yang sempurna. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. So sesungguhnya dalam diri kita ni, diri setiap anak Adam ni ada seketulur daging. Baik daging tu maka baiklah seorang anggota tubuhnya. Jika rosak, maka rosaklah seorang anggota tubuhnya. Ketahuilah ia adalah qalbu, iaitu hati. Jadi hati ini satu benda yang memang kita kena jaga. Satu organ yang kita kena jaga. Dan kita ada pun benda nak jaga hati kita. Jadi tak ada penyelesaian dia. Jadi tak payah risau. Memang penyakit boleh dibaik pulih. So sel hati boleh tumbuh semula walaupun 75% daripadanya sudah rosak. Sebab tu kesihatan boleh dikembalikan. Kanser ke apa ke sama je.
Cuma kalau kita tahu kita tu sakit apa, guna targeted lensi. So ini lagi satu nak bukti yang liver pulih kan, ni tititan. So ini testimoni dia pada, ini masa ni 19 September 2021 gambar ni. Okay, so ini cerita dia 1992 dia ada hepatitis B, dia tidak ada immunity langsung. 1996 masih lagi tak settle. And then 2013 no hepatitis B. So maksudnya imun sistem dah bagus, liver dah bagus. So 2020 pun kekal, kukuh, sihat kan. Okay, so ini cerita detail dia. So dia hanya makan apa masa mula-mula 2000 berapa dulu, tak ada targeted lensi, makan jara ni saja. So dia makan berapa banyak? 15 biji sehari. Selama bolehlah bincang dengan dia. Sekarang nampak dia kan? So ini proof yang liver boleh pulih. Okay, so ini sumbatan boleh clear. Ini kes jantung yang saya handle. So ini, so dia sumbat 3 line. So ini pada 1 bulan 8 2024, dia makan bulan 6, 7. So ini result bulan 8. So kalau kita tengok terperinci result ni saya tunjuk Okay, ini saya baca ni satu persatu. Saya tunjuk gambar jantung ni sebab saya nak tunjuk. So ini all the wave dia. So gambar kat sini. So yang nombor 1 ini normal, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Sebab tak ada masa kan, kita cepat-cepatkan sikit. Semua tu normal. So you tengok all the wave dalam, all the line. Lepas tu yang ini, dia kata apa kat sini? So lapisan luar jantung normal. So tak ada thrombus, absent. Kan? So sedangkan dia sumbat salur darah, tapi thrombus absent. Dan tak ada radang, radang pun absent. Jadi maksudnya proof yang boleh rawat walaupun dah sumbat. Ini sumbat 95%, 85 dan 75. 69 tahun perempuan. So proof boleh kan? So cost dia, tengok bulan Jun dia makan. Bulan Jun, derajat dah. So 15,918. Ini bulan Jun. So bulan Julai 10,780. So bulan Ogos. Tadi result tadi selepas 2 bulan. Maksudnya kalau selepas 2 bulan maksudnya baru berapa? 13, 15 dengan 10. So 25,000. 36 minggu macam tu lah dapat result tadi. Tapi dia ada masalah lain lagi lah. Buah pinggang pun ada, kecil mana pun ada, gastrik pun ada kan. Gastrik, that is the cause. Kenapa liver, kenapa jantung dia sumbat. Gastrik, masa nak rawat jantung, gastrik belum settle. Saya kata tolong settle gastrik boleh tak? Makan set perut, wajib makan. Sebab itulah kos dia jadi tinggi. So ini bulan Ogos. So ini bulan September dah, jantung dah settle, kuranglah sikit kos. Tapi kidney belum settle. Kos lagi kan. So ini baru jantung kita cerita kat dia. Okay? So Julai, Ogos, September 37,986 totally kos dia. Tapi berbaloi tak? Tak payah operate langsung kan. So cari-carilah duit ni. Kalau rasa-rasa nak dekat jantung, ada cara. Saya nak tunjuk cara dia kan. So jadi maksudnya ini boleh solve, boleh selesai sumbatan yang macam tu. Dia guna YKK dengan YKS lah banyak. So YKK dia makan 2 paket satu hari. So dia perlu 3 kotak dan 6,000. So kalau 2 bulan dah 12,000. Dia jadi mahal. Tambah lagi apa ni, YKS kan. Okay. So dia proof yang lensi boleh settle sumbatan salur darah. Cari duit je. Okay. So boleh settle ni semua. Ni semua boleh settle. Jadi berapa nak takut? Makan YKK. Rasa-rasa makan YKK. Rasa pengalaman tu sendiri. There you know. Okay, so semua dia boleh settle. Semua penyakit boleh baik. Dengan hanya guna lensi saja. Lensi mana? Yang lagi power, lagi bagus. Okay, so jadi aku berkesanan anti radang. So untuk hati, paru-paru dan buah pinggang. So inilah. So lensi adalah elixir warisan zaman purba. Harapan untuk kesihatan optimal. Okay. Okay, so urus radang, ambillah semua ni. Nak bagus tambah ni juga. So lengkap. Setiap hari 1. Jadi yang ni kena 2 kotak. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1,5. Cukup sebulan. Kiralah kos dia kan. Tapi itu compulsory. You sayang kesihatan you, kena belanja. Kena belanja ya. Kalau you sakit, masuk hospital keluar masuk, tak settle juga kan. Kena toreh sana, potong sini, lagi dahsyat, kena intubate dan sebagainya. So jadi baiklah cari duit belanja ni.
So Lindsay, so yang paling bagus untuk radang ini. Tak ada kompromi. So ini untuk radang. Okay, so kalau dah kanser kena makan ni. Okay, so jadi kena faham satu-satu Lindsay punya kerja, kena belajar lah. So tadi Irna cerita pasal YKI, kena tahu pasal YKB, fungsi YKI ni. Baru you ada jiwa nak makan tau, kalau you faham. Jadi setiap satu ni you kena faham. So kena faham tentang YKB, kena faham tentang YKK. So ini testimoni kan, daripada stage 5 ke stage 2. So saya akan laju sebab dah pukul 4. Selalunya saya bajet macam cukup, tapi tak cukup juga sebab setiap kali uraian tu macam panjang. Jadi time dia jadi extend. Okay, so ini sekali 3 jadi 1. So proof kan, ada testimoni kita. So apa nak takut? So ini tengok, nak cerita saya cancer. Nak cerita tak ni? So ini saya cancer, YKC kita boleh stop semua stage of saya cancer growing. Makan YKC. Kalau dalam badan kita ada stage 3 nak pergi stage 4, dia stopkan. Stage 2 nak pergi stage 3, dia stopkan. So makan je YKC. Okay, so ini proof yang kata, dia kata eksperimen ini beritahu YKC menjadikan sel-sel kanser sukar untuk bertahan dan mendorong mereka mati. Macam mana nak tahu ni? Ini tak ada YKC. Ini makin banyak, bila ada YKC banyak yang mati. Berat sel yang mati adalah berbeza daripada yang hidup. Titik-titik dia kawasan ni menunjukkan bilangan sel kanser yang mati. So ini dia low dose YKC, medium YKC, high dose YKC. Banyak sel-sel yang mati. So ini lagi, dia katakan YKC membantu menyelamatkan tumor daripada menjadi lebih besar dan menghalang tumor ni daripada mencuri nutrien dari saluran darah yang berdekatan. Ni kan makin kecil kan? So makan terus akan mengecil. Dia lupa. So ini sebenarnya dia nak cakap kanser ni dia kalau ada YKC dia tak membiak dengan cepat. Dia tak boleh merebak. So ini kalau kita makan dengan YKB lagi power result dia. YKC campur YKB. Okay? Salah tak apalah. Okay, so kesimpulannya dah nak habis 2 perkara penting untuk kekasihan. Langkah pertama, ini kena cukup. Tambah lagi 1 YTK, sangat bagus. Kedua, jaga liver, pakai ini. Itu saja. Semua penyakit senang saja nak lawan. Dengan syahur beradab. Senang tak? Senang. Faham garis usus? Faham Lindsay punya kerja satu-satu? Kalau tak boleh faham satu-satu, faham yang general. Cukup. So you boleh bercerita dengan baik. Okay? So paling minima. So yang ni makan ni, yang bawah tu minum kopi. Paling minima. Tapi kalau dah tahu tu dalam badan tu ada kecil manis, jangan ada kopi dengan lektor je kan. Belilah YKI. Barulah kecil manis tu cepat baik. Tapi minima bolehlah makan tu. Okay, so jadi kalau nak bagusnya satu set ni 350 tak ada YTK, ada ni je. Tapi yang ni makan satu kotak je, so 10 hari tak makan. So 350. So kalau ini 230, kopi 40, YKB 350. Ini kos yang pada saya compulsory. Compulsory setiap kita. Jadi berusaha untuk dapat makan macam ni, kalau boleh bukan diri kita saja, seluruh ahli keluarga kita. So ada cara untuk kita makan. Tengok So memang ini perlukan wang dan mahal, tapi ada cara. Ini saya buat talk dekat PLPP semalam. So dia orang punya tajuk ingat tak? Keusahawan menjana pendapatan tinggi. Best tajuk dia, tapi satu hari juga kami kat sana semalam dengan pelatih ada 80 orang. So second kami membentuk beberapa kumpulan. So saya akan ajar untuk bagaimana bina jana pendapatan. Macam ni. Bermula dengan menukar perbelanjaan kepada pendapatan. So tukar apa? So seiring proses pertukaran jenama ni atau perbelanjaan ini, pasti kita mendapat kesihatan, wang dan masa. Tukar jenama, tak susah. Tukar belanja, tak perlu duit baru pun, tak perlu duit lain pun, tukar belanja je. So jadi kita akan capai impian kita. Tukar apa? Tukar kopi. Daripada kopi lain-lain, saya kata kat dia orang, daripada minum Nescafe, daripada minum kopi tak apa-apa, tukar kopi CO. Satu paket baru RM2.25. Murah saja, tapi boleh tukar jadi pendapatan. Tukar buat gigi, semua orang guna buat gigi. So tukar perbelanjaan ini boleh jadi pendapatan. Okay, tengok. So ini jom. So kalau you buat ni, you kena jom kenali kopi. Jadi kalau you ajak orang tukar guna kopi, you kena explain lah kopi tu dengan lebih detail. Tapi hari ni saya tak cerita lah, semua dah tahu kopi kan. Okay, so jadi dengan kopi saja boleh passive income. Tunjuk macam mana dia boleh jadi passive income. So plan ni
Kalau poin sekarang 13,172.28. Okey. Okay, so kalau kita plot graph, nampak tak? So dia akan naik macam tu. Sebab itulah the best passive income source guna kopi. Takkan tak boleh nak? Dah lama dah plan ni. Jadi tak? Tak jadi sebab you tak lead orang bawah kita tu. You tak lead dengan betul. Sebab tu tak jadi. You tak tolong dia. Jadi kena lead, kena tolong sebab dia orang tak tahu. Ataupun tukar ubat gigi ni, tukar semua ni. Ya, jom kenali ubat gigi. So ceritalah ubat gigi punya detail. Semalam saya present ubat gigi je lah. Saya kata nak cerita kopi, nak cerita benda lain, kita jumpa lagi sebab kali pertama. Dan of course dia buat satu course yang saya penceramah dia untuk 80 pelatih dia. So saya harap semua pelatih dia boleh berjaya, sihat dan jana pendapatan. Itu adalah program usahawanan di PLPP. Okay, so jadi hanya RM14 satu tube. Kalau kita guna 3 tube ataupun satu kopi, satu berizi, sebulan you boleh jana RM96,000 selepas 4 bulan. Kira lah kalau tak percaya. Takkan you tak nak gila-gila punya usaha tenaga, curahkan betul-betul. Kadang-kadang saya pun pelik juga. Sanggup no pergi kerja 8 sampai 5. Sibuk, tak boleh datang ni, penat ni. Tapi sebulan dapat RM8,000 kan? RM5,000, RM10,000. Tapi ini janji saya RM96,000. Tak ada reason tak boleh makan YKK kan? Macam mana? Ada ke cara? Boleh ke? Tadi plan satu-satu RM13,000 kan? Nak buat plan satu tu buatlah. Tak kisah pun. So yang ni siapa RM6,000? Saya tunjuk sikit. Kena cari 13 orang. Cari serentak 13 orang dalam 1 bulan. So usaha untuk dapat 13 orang yang pertama. So kalau kita guna Greensy, yang saya kira tu guna Greensy. Sebab apa tau? Saya nak menguruskan orang yang tak boleh handle minum kopi healing crisis, kawan berhenti. Tak pandai nak handle, so kawan berhenti kan. So jadi guna Greensy lah. Guna Greensy tak ada healing crisis sangat. So jadi tak payah nak handle healing crisis tu. Kiraan ni adalah 3 Greensy. Tapi boleh juga you buat 1 kopi, 1 Greensy. Untuk orang guna 1 bulan. Habis tak? 1 kopi, 1 Greensy, 1 family guna. Habis tak? Habis kan? Semua orang you cerita powernya kopi kita, powernya Greensy kita. Bertukar belanja tu. Cari 13 orang. Dalam phone ada tak 13? Kenapa saya kira 13? Gold diamond terus bila siap. Kalau saya guna 3, guna 5 dapat lagi kan? Guna 13, gold diamond terus pada bulan keempat tu. Okay, so jadi ini bulan pertama. Bulan kedua, ini tak lebih. So bulan kedua dapat RM967.56. So baliklah kira. So total PV RM6,039 kali 20%. Tolak setiap line ni 240, you dapat RM567.56. Bulan kedua. Kerja keras 1 bulan, naik RM900. Banyak tak? Saya kat UM, kenaikan saya setahun 280. Setahun punya kerja. Ini 1 bulan. Disiplinkan diri you macam you kerja. Kalau kerja, terkejut-kejut pagi-pagi tu pukul 7 kena keluar. Betul tak? Tak kisah apa jadi kat rumah, pukul 7 kena keluar. Pukul 8 ada kelas kan? Boleh pun. Sama juga ni. Jumpa orang pukul 8 janji. Keluar cepat awal pagi. Dan kita keluar pagi malam rezeki apa? Daripada duduk kat rumah tak keluar. WhatsApp dalam rumah. Lepas sekali jadi lali kan? Tak ada hasil. Keluar. Mesti ada hasil. Kalau tak percaya, keluarlah. Mesti ada hasil. Saya tak pernah. Usaha tu mesti ada rezeki dia. Kena keluar Okey, so ni bulan kedua. Bulan ketiga kalau you kira RM10,000. 1 step. So macam mana kena detail lah. Saya present ni nak kira pun 1 kelas juga. So bulan keempat pasti RM96,000. Jadi nekat azam. Kalau you nak makan YKK, this ada 2 cara. Tukar belanja. Beli kopi, beli ubat gigi yang kat luar tu, tukar beli kita punya. Sebulan 1 kopi, 1 Greensy, cari 13 orang. Buat benda tu je semua orang. Of course lah kena buat kelas training, dia orang bagi dia faham, dia kena tunjuk macam mana keluar duit tu kan. Tapi itu saja semua orang buat. Boleh tak cari 13 orang? Boleh tak cari 13 orang setiap orang? Boleh. Kalau dalam dia boleh, duplicate kan tu.
Taruhlah kata berjaya separuh, 50%. Dah 50 kan? 50 bagi 2 lah, 100 dia bagi 2. Berjaya separuh, dah 25K diamond. So buatlah. Kalau nak makan, buat KK. Reason tak ada duit, tak boleh. Mesti kena serius buat. Sebab kita ada cara So jadi kita boleh makan semua ni dengan tenangnya. Dan kita boleh sediakan set ini untuk semua orang dalam rumah. Kalau ada anak 5, suami isteri 7, 9 kan? Kalau anak 3, suami isteri 5. Kira lah kalau 5 set makan macam ni Okay, so jadi tak mahal dah. Betul tak? Mahal tak lagi kalau dah 96,000 setiap bulan. Susah awal je tau. Sebab lepas tu semua orang beli satu kopi, satu green tea. Kalau orang dapat habis beli benda lain lagi. Bukan 96,000. Memang lebih daripada tu. Okay? Okay, so perniagaan syurga ni adalah perniagaan networking. Jadi suka tak suka kena cari orang. Kena jumpa orang. Kena share dengan orang. So kalau nak cari yang paling simple, senang ni nak buat, saya cakap macam ni. Okay, setiap satu line tu, so, ini bermula dengan diri kita kat tengah. So dia akan macam itulah membesar. So last sekali terus membesar. Jadi dia akan membentuk satu garisan dan seterusnya satu permukaan. Dan dia akan jadi kat sini perlu penajaan lah untuk bentuk jaringan ni. Kalau tak taja, tak ada jaringan tu. Semua loose, tak duduk dalam network tu. So you kena taja untuk membentuk jaringan ini. Lepas tu dapat bentuk satu jaringan bila you buat penajaan. Then baru boleh jana pendapatan. So bayangkan satu jaringan ini ada 1,000 orang. Saya selalu kata macam tu. You bayangkan ada 1,000 orang. Macam mana nak bagi jadi? Bermula dengan satu line tu, you bantu jadi 10 setiap line tu. You jadikan line you ini 10. So setiap orang tu 10, setiap line tu akan jadi 100. You kena tolong setiap line tu membentuk 10 orang. Contohnya Zalina. Okay, so you taja dia. Macam mana nak jadi 10? Zalina, jom buat program kat rumah you. So panggil jiran-jiran you. Jom kita present kopi. Panggil je, siapa datang jangan peduli. Yang penting set dan bagi. Seorang datang, seorang lekat. Okay, jom pergi buat dekat office you. Jom pergi buat dekat. Jadi tak 10? Dia boleh jadi 10 tak? Dah jadi 10? Zalina, you present pula, I tengok. Macam tu lah. Saya panggil dia orang pergi rumah, present. I tengok. Selagi, sebab tu Irna dia jadi special. Minggu lepas dia present, minggu ni dia present. Saya bukan suruh dia tau. Saya announce dalam group. Siapa nak present hari ni? Tapi dia je yang sahut. Maknanya yang lain lambat lagi jadi diamond. Serius, lambat lagi jadi diamond. Selagi dia tak boleh naik atas stage ni. Apa susahnya present? 2 slide ke? Bukan menolak tak? Okeylah, saya cuba cerita testimoni. Buat sikit-sikit, lama-lama lancar lah. Betul tak? Kena datang kat sini kalau nak jadi berjaya. Okey, so bayangkan kalau 100 orang kali, saya kira seorang tu minum sehari 2 paket, jadi seorang kena ada 3 kotak. Kalau suami isteri kena ada 6 kotak. Jadi saya kira 5 kotak. Sebab apa? 5 kotak kalau dulu 130, sekarang dah jadi 140, jadi 14,000 poin. So you tengok berapa kalau 14,000 poin? So you dapat RM2,800 setiap bulan. Jadi fokus you 10 orang. Fokus 10 orang. Siapa 10 orang? Pegang seorang yang nak tu, pergi dengan dia sampai jadi. Ikut dia. So of course lah diri kita ni kena cepat lah. Boleh. Kena practice supaya boleh. So jadi bayangkan kalau satu line tu berkembang 100 orang, dia juga nak dapat income 2,000 kan? RM39,200 setiap bulan. Jadi boleh kan? Kalau tak nak plan satu-satu, kalau tak nak plan 3 grazing, ni pun boleh. So macam mana jadi? Dia jadi satu jaringan. Ramaikan orang, pasti akan jadi. Okey, so sebab tu makin lama umur kita makin bertambah, makin meningkat. Dan kita menuju ke atas. So maksudnya RM makin banyak. So sepanjang kita membina jaringan, so kita ataupun kita ni pengguna ataupun kita ni usahawan, kesihatan terus diperbaiki. Sebab kita terus makan produk. Nampak tak? So jadi kat sini kita hanya duplikasi saja kepada siapa saja yang nak. Makin tua, makin banyak duit, makin sihat. Tak nak ke? Okey, so inilah jaringan yang kita nak bina dan ini adalah aset kita. Sepanjang kita membina jaringan ni tak ada beli yang wajib pun. Beli apa yang perlu. Saya baru ni pergi ziarah mak saudara saya nak pergi Mekah. So hadiahkan kopi lah kat dia. So dia memang dealer terpower yang hebat.
Jadi saya tanya dia, mana sebab dia kata, nah macam mana bisnes kopi? Bismillah, makin berkembang. Orang yang minum kopi saya tahun 1995 sampai hari ni minum. Nak tengok? Saya tunjuk dia. Saya tunjuk orang tu mesti nama pertama dan kita kat atas kan. Saya tunjuk beberapa bulan. Dia bulan dia beli. Saya kata dengan dia, kalau 1995 kepala 19, saya kepala 18. Saya tunjuk, wah ni kepala 48 ni dah zaman-zaman sekarang. Proof orang tu minum kopi dari dulu sampai sekarang. Saya pengguna terpawai dia. Saya dah tak boleh terpawai. Sebab terpawai tak terbuka banyak lagi dalam almari. Yang dalam plastik dan dalam stor banyak lagi. Saya tak beli. So, saya tanya dia. So, saya panggil dia Mak Tam. So, Mak Tam macam mana? Dah tak ada dah, semua orang tak nak buat dah. Tambah lagi keluar terpawai dah, muflih lagi dah tak buat. Hilang habis network yang besar tu. Saya kata, jom buat kopi siap. Kan saya nak ahli. So, dia pergi Mekah ni. Saya kata, doa kat sana mengundangkan back. So, you boleh bersama-sama dengan kami. Nampak tak? Kan? So, network kita ni takkan hilang. Proof sangat takkan hilang. Selagi mana orang tu minum kopi kita sedap. Makan gizi kita, guna gizi kita bagus. Dia takkan hilang. Okey, so jadi inilah network yang kita nak bina. Ia adalah aset. So aset ini harus berkembang dengan ilmu, bimbingan ilmu yang betul. Sebab tu kita kena sampaikan ilmu dengan betul. Sampai downline kita boleh present. Sampai kita boleh present. Bagilah slide kita ni kepada downline kita untuk dia present. Ataupun dia nak olah-olah lah. And then, so harta yang sangat bernilai ni, so boleh jana passive income. So dan ia boleh diwarisi kepada anak-anak kita. Usaha yang sangat-sangat berbalik. Penat lelah you tahun 1995 dulu. Masih diwarisi kepada anak-anak kita kan. So maksudnya setiap step, setiap langkah you buat tu tak hilang. Itulah so network yang you bina. So boleh warisi kepada network kita. Dan perniagaan Syahur ini adalah melahirkan usahawan global sebenarnya. Sebab kita boleh pergi tempat-tempat lain lagi. Dan membuka rangkaian di seluruh dunia kalau kita nak. Sebab itulah sebenarnya melahirkan usahawan global. Bukan calang-calang perniagaan. So present lah bagusnya perniagaan Syahur ini. So ambillah contoh ramai lagi orang yang dalam networking yang lain. Saya ada juga kawan dalam Selmet. Dah dapat kereta Mercedes. Tapi network tak ada dah sekarang. Sebab dia pun minum kopi CEO. Kan? Kopi CEO ni sedap. Jadi orang minum tak boleh tinggal kan? Nampak tak? Okey, so jadi ini saya satu tunjuk. So kita punya impian kat sini. Umur 60 dengan 30, 60-70 ni kita nak kata nikmati kehidupan yang sungguh indah kerana sihat, ada duit dan ada masa. Pada ketika ni bayangkan melancong, beribadat, pergi. Betul? Boleh bayang tak kalau you sampai kat situ, you dah jadi gold diamond, 50,000 sebulan, you sihat, you tak payah. Saya bayang gini je lah, saya bagi beberapa tahun lagi, mana downline saya masih nak ke bawah tak boleh ni, Kak Ina cuba bagi beberapa tahun lagi dia tarik handbrake kan. Siapa nak berjaya sebelum saya tarik handbrake, sekarang plan, rancang supaya saya sentiasa attend lagi, saya tak kata no. Tapi bila saya tarik handbrake, so kuranglah sikit kan, sebab saya nak rest dah. So sampai satu masa itu. So jadi bayangkan, so bila you ada masa, you ada duit, tapi tetap boleh macam nak pergi-pergilah buat kan. Sebab time freedom. Duduk rehat selamanya pun boleh juga. Tapi you boleh plan masa you. Okay, so bayangkan kalau kita dapat macam ni, memang sangat-sangat indah kehidupan kita. So marilah kita berusaha sehingga berjaya. Tak ada shortcut. So kita kena follow same track. Jumpa orang satu persatu, bina network satu persatu, monitor orang dan network kita berkembang. Semua orang sama. Tak ada pun orang yang lalu fast track. Okay, kena usaha. Pasti kita boleh berjaya. So, siapa kita hari ini adalah keputusan atau pilihan yang kita buat masa lalu. So, dulu kita nak buat Syahur tapi buat tak buat. Hasilnya sekarang lah. Sekarang nak buat Syahur, buat tak buat. 10 tahun lagi, macam sekarang lah. Kan? Hati nak buat Syahur, tapi buat tak buat, datang tak datang. So, hasilnya 10 tahun lagi bayang macam hari ni juga. Tak ada network pun, tak WM pun. Kan? So, kalau you nakkan satu perubahan, you kena nekat, azam, berubah. Macam mana? 10 orang tadi, ni dalam kepala ni, 10 orang siapa pergi jumpa? Tak ada 10 orang jumpa
jumpa tu semua tak nak. Jumpa lagi 10 orang. Jumpa lagi 10 orang. Sebab tu bila downline saya minta report, saya akan cakap bagi nama. Jangan cakap dah jumpa 10 orang semua tak nak. Bagi nama saya nak tengok. Sebab kali kedua saya nak tengok nama tu sama tak. Kali kedua tak boleh bagi nama. Saya suruh bagi nombor telefon, saya suruh bagi tempat lagi. Kalau tak percaya tengok pun saya. Sebab saya nak dia bukan 10 orang tu selamanya. Nampak tak betapa nakkan downline you berubah. Memang you kena buat kerja lebih sikit lah sebab you nak check dia kan. So saya bagi dia Rabu ke Rabu. Downline saya siapa nak kena present. So far Nurul je present. Tanya Nurul. Sebab dia saya target UMDC. Jadi memang dia ajak ke mana saya pergi. Okay. So jadi dia ada aktiviti kan. Tapi yang lain pun saya bagi offer. Alam pun saya bagi offer. Tapi tak pernah pun bagi saya. Buat sendiri. Rabu ke Rabu present all the activity to see the result. Bukan paksa. Sebab macam mana nak bagi ada gerakan tu kan. Sebab tu nak tengok. Kadang-kadang Kak Ina nak kena tengok, dia kena buat dia. At least buat. Ambil gambar. Kalau nak tipu pun berapa kali sangat. Tapi kalau setiap Rabu ke Rabu you kena present. Sebelum start kelas siapa nak present? Aktiviti you Rabu ke Rabu. 1, 2 tak kisah. Jadi ada aktiviti. Ambil gambar tu proof you buat. Kalau tak ada you tak nak present, saya siap je tak buat. Sebab tu macam tu tak gerak. Betul tak? Okay. So jadi siapa kita adalah pilihan kita. Kita nak buat itu kita punya pilihan. Jadi dengan pilihan yang saya buat 1995 dengan 2008 kali kedua. Jadi saya melihat perniagaan Syahud ini dari berbagai sudut. Sebab tu saya tak turning back. Saya terus maju ke depan. Dan saya nak semua orang nampak apa yang saya nampak. Bila you nampak, saya selalu cerita apa? Kalau di belakang gunung sana, you nampak ada satu longgok belian atau satu lombong belian, satu lombong emas yang penuh. You nampak. Tapi bangun kat situ ada bangun gunung yang tinggi dan nak pergi pun susah. Ada pasir jerus lah, ada macam-macam lah, harimau lah nak pergi kan. Tapi you nampak ni, memang ada. You akan berusaha untuk melepasi semua rintangan tu. Sebab tu you kena nampak dulu. Then you ada satu tenaga yang sangat hebat untuk you berjuang untuk sampai ke lombong emas itu. So belajar untuk nampak. Okay. So sekian, terima kasih. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan ni boleh bagi satu motivation untuk you all terus berjuang sampai go diamond. Okay, terima kasih. Okay. Itu dia. Dah ada beberapa nama diseru. Okay. So, terima kasih yang tak terhingga kepada Go Diamond atas ilmu dan inspirasi yang dikongsikan. Semoga kita semua dapat manfaat sebaiknya. So, GD kita layak untuk satu lagi tepukan.